Ini adalah peti ais yang bajet korang perlu ada dekat rumah. Harga bulanan dia 80 dia sahaja. Menggunakan smart inverter compressor. So kita bagi 10 tahun warranty. Dan dia ada 4 star energy saving. Dan yang best, dia ada ThinQ tau. Korang boleh connect dengan app saja. So dekat bahagian luar ni dia ada water dispenser. So korang boleh ambil air dekat bahagian luar ni. Tekan je dan air pun boleh keluar. Bahagian dalam ni dia ada 491 liter. So memang sangat-sangat luas untuk yang peti ais macam ni. Dan dia ada sistem hygiene fresh, di mana dia akan mengekalkan kesegaran dalam peti ais ni. Okey, dekat sini pula dia ada tangki untuk kita letak air tadi. So korang boleh letak air je dalam ni dan dia akan mengeluarkan air dekat bahagian dispenser tu. Bahagian freezer ni pun kalau korang tengok memang besar. Boleh letak ayam, ikan, udang. Dia ada multi airflow, so dia akan maintainkan kesejukan dalam peti ais ni, so jadi stable. Okey, dan dia ada space supply ice system ni. So korang just letak air tadi, dia akan buatkan ais. So dia ada auto ice maker. So korang rasa peti ais ni macam mana? Berbaloi ataupun tak? Harga bulanan 80 sahaja. Korang dah boring dengan peti ais lama korang yang dekat rumah tu kan? Korang tengok peti ais ni. Dah ada keluar lampu guys. Memang best. So peti ais ni kita ada 4 pintu atas ni adalah bahagian chiller. So ada 1, 2, 3. Okay. Dan dekat sini pun ada tempat ruangan tertutup untuk sayur dan buah-buahan lah. So dia memang jimat ruang dan jimat. Banyak ruang gila boleh guna. Kat sini korang boleh letak air 4 liter untuk kegunaan ais. Kat sini korang ada dapat ais ketul, ais hancur dan juga ais sejuk. Memang berbaloi gila lah kalau korang ambil peti ais yang besar gedabak ni kan. Okay. Kat sini adalah tempat nak letak coklat ke apa ke. Itu korang lah, mana yang korang nak buat. Alright. Selain daripada itu, okay, bahagian bawah adalah bahagian freezer. Jadi kalau korang tengok kompartmen ni ada 1, 2, 3 tempat tertutup. 4, 5, 6 tempat tertutup juga. Kat sini memang freezing zone dia memang korang boleh letak ayam, aiskrim, udang, ikan, seafood. Kalau korang makanan eksotik boleh letak ular dan sebagainya. So kalau korang berminat nak dapatkan peti ais baru untuk bulan puasa nanti, untuk persediaan hari raya korang boleh kontak saya. Peti ais besar ni RM160 sebulan saja. Dan dia memang yang terbaik untuk family korang. Alright? Tekan link di bio ataupun di bawah ni. Bye.